Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kita lagi kesempatan untuk hadir pada sesi yang ke-32 Match Super Team SPM 2026 hari ini 15 Ogos 2026. Jadi hari ini kita akan sambung lagi perbincangan kita menggunakan bahan yang lepas. Okey. Jadi pada minggu lepas kita dah masuk perbincangan kita tentang variance, kata satu, sukatan serakan. Okey, jadi harapnya anda masih ingat lagi lah untuk menjawab kertas satu ini kalau ditanya pasal variance. Dan hari ini kita tengok pula sambungan daripada episod itu. Kalau hari itu variance, hari ini cari sisihan piawai. Sisihan piawai ini pula dia beri dalam data yang tak terkumpul. Kenapa saya kata data tak terkumpul? Ni. Kenapa ni dipanggil data tak terkumpul? Okey, soalan kedua. Apa beza data terkumpul dengan data tak terkumpul? Ambil SPM. Apa beza data terkumpul dengan data tak terkumpul? Form 4 belajar data tak terkumpul, Form 5 belajar data terkumpul. Apa beza antara data terkumpul dengan data tak terkumpul? Data tak terkumpul macam mana? Oh, tak tahu Kekerapan. Data tak terkumpul, dia berterabur macam tu. Dia tak ada jadual, dia tak ada sistem. Kalau data terkumpul, dia dah susun dah ikut kelas, selang kelas. Selang kelas tu data terkumpul. Kalau ada selang kelas kan, contohnya 10 ke 15, 16 ke 20 contohnya, itu dah selang kelas. Itu dah susun dah, dia dah susun ikut kelas, selang. Jadi itu adalah data terkumpul. Macam ni data tak terkumpul. Okay. Dan soalan ketiga, kenapa pula dia nak asingkan masa form 4 data tak terkumpul, masa form 5 data terkumpul? Kenapa tak boleh gabungkan sekali? Menjawab tak soalan ketiga ni? Kenapa tak gabung sekali? Sebabnya? Sebab ni dia panjang. Data terkumpul ni satu hal nak kena kira. Dia melibatkan jadual yang panjang. Kemudian kalau data tak terkumpul pun sama juga situasi dia. Dia kalau gabung, mungkin makan masa 2 bulan untuk buang habis. Okey Sebab tu dia pecahkan lah. Tapi konsep dia sama saja. Okey So untuk hari ni kita sambung pada yang soalan ke-22 ni, ialah dikata diberi satu set data berikut 5, 7, 8, 8, 10, 13, 15, 16, 16, 20. Soalan saya adalah, adakah nombor itu telah pun disusun mengikut tertib? Tak dah kan? Kalau dia tak susun, kita kena susun sendiri. Susun tertib itu bagi ikut tertib menaik lah. Biasanya dia kecil ke besar. Okay, Jadi ini memudahkan kita untuk cari median Q1, Q2, Q3 dan seterusnya lah. Tapi untuk hari ini kita diberi amanah untuk, bukanlah amanah, diberi peluang untuk jawab kertas satu. Jadi dalam macam ni patutnya kita guna kalkulator sajalah. So yang pertama adalah bagi pengguna kelas Swiss So dia masukkan data ni semualah. Mana nak letak ni? Penuh ni. Sinilah. Anda refer pada anda punya soalan kertas. So langkah pertama adalah shift setup. Tak jadi ni. Shift setup. Dah jadi. Lepas tu kita ambil apa? Tekan arrow ke bawah sekali, kita ambil apa? Nombor 3, statistik. Lepas tu frekuensi ni apa? On ke off? Kenapa kita off? Sebab dalam jadual, dalam tu tak ada bagi kekerapan. Maka kita tekan off lah. So tekan nombor 2, off. Kemudian dia hilang dan terusnya tekan menu 6. Menu 6. Kemudian kita ambil nombor 1, one variable. Dan dia akan keluar satu kolom lah.
Kalau kita pilih frekuensi on, maka dia akan ada dua kolom. Kolom X dengan kolom satu lagi, kolom frekuensi. So, masukkan semua nilai itu satu persatu sehingga habis. 7, 8, 8, 10, 13, 15, 16, 20. Ingat nombor yang terakhir pun kena tekan sama dengan. Nombor yang terakhir pun kena tekan sama dengan. Baru dia complete masuk. Dan anda akan tengok dia akan masuk ke baris yang ke-11, kosong. Sebab tu ada yang pajak silap, dia tak tekan. Yang terakhir tu dia tak tekan sama dengan. Maka dia generate data yang salah. So bila data terakhir tu 20, tetap tekan sama dengan juga. Okay. So lepas tu kita akan tekan option. Okay. Ambil nombor 3, one variable calculation. Nombor 3. Dan dia keluar semualah. Okay. Jadi oleh kerana kita nak sisihan piawai kita ambil yang mana? Inilah yang tanda ni. Yang ni ada kuasa 2 ni adalah variance. Kalau variance ada kuasa 2, jawapan dia 21.56. Tapi kita nak siang piawai. Siang piawai kita adalah 4.64. So jawapan kita adalah A lah. Selesai. Ingat simbol lah, Jangan lupa simbol pula. Kalau yang macam ni, kita kalau macam ni, kita panggil dia sisihan piawai. Dia satu saja. SP, sisihan piawai. Kalau kita buat macam ni, ada kuasa 2, dia adalah variance. So, kena ingatlah Okay. Jadi, itu adalah cara menggunakan kalkulator. Dan sebelum kita pergi lebih lanjut, dekat sini, bukan sahaja dia bagi variance dan sisihan piawai. Kita nak cari min pun dapat dah. Ni min, X bar ni min lah. Kalau dia kata soalan, dia kata tukar, dia kata nak cari min. Itulah 11.8 lah. 11.8 ni min lah. Okay. Kemudian untuk nak semak jawapan kotak, biasanya kan dalam bab form 5 kan ada kotak-kotak kan. Ada jumlah X. Jumlah X ada jumlah X kuasa 2. Dah ada sini semua lengkap dah. Nampak ni? Ni jumlah X kuasa 2. Variance, sisihan piawai. Yang S tu tak pasti. Okay. Okay, tak boleh bawah. Pergi rambutan bawah ni. Ada lagi. Nampak ni. Okay. N tu bilangan nombor ada 10. Nombor tu ada 10. Tadi kan daripada 5 sampai 20 tu ada 10 nombor. Nilai minimum 5. Kuartil pertama 8. Median 11.5. Q3 16. Semua ada. Kalau soalan ni saya tukar, saya tak nak cari sisihan piawai. Nak cari jumlah antara kuartil. Macam mana? Q3 tolak Q1. Dah ada sana. So kalau soalan ni saya nak cari julat antara kuartil JAK. Q3 tolak Q1. Dah situ ada. 16 tolak je 8. Dapatlah julat antara kuartil. Jadi semua ada kat sini. Apa nak risau? Nilai maksimum 20. Okey. Jadi kegunaan skill ni bukan saja dapat cari varian dan sisihan piawai, kita boleh melengkapkan plot kotak. Tahu plot kotak macam mana? Ada 5. Nilai minimum, Q1, median, Q3, satu lagi nilai maksimum. Betul? Semua ada sini. Semua ada sini. Okey. Nak cari apa? Nilai min ada situ. Nak melengkapkan kotak, jadual kekerapan tu. X kuasa 2, semua ada sini. Okey. Jadi sekarang saya minta anda, walaupun anda rasa tahu dah kan? Tapi apakah jaminan anda boleh ingat step ni? Salin, kau kena salin. Kalau hanya dengar dan terangguk-rangguk suka, tanda happy, tak menjamin kau boleh ingat. Nak ingat, kena salin dan lagi sekali kau try, buat lagi sekali. Tengok dapat buat tak? Jangan kita rasa hari ni, aku dah faham, senang saja, tak payahlah. Apa jaminan kita nanti experiment kita boleh ingat? Sebab ada nanti banyak benda nak kena ingatkan, skill kalkulator banyak nak kena ingat. So catatlah. Bila catat, dah catat proper, tulis lagi sekali. Bukan tulis, buat lagi sekali. Sementara tu saya akan ajar kawan-kawan yang menggunakan kalkulator 570. Jadi saya minta anda buat lagi sekali sebagai latihan tangan kecekapan menggunakan kalkulator.
Tak gunalah kalau kita ada kalkulator kelas Swiss, step pun lupa. Buat apa? Okay? Jadi saya minta anda cuba buat lagi sekali. Practice make perfect. Okey, kawan-kawan yang menggunakan 570, cara dia sekejap dia tak ramai dah yang guna tu, tapi kita ajar jugalah okey, yang menggunakan 570. Okey. Jangan hang. Okey So ni pengguna 570. Mana tadi saya punya tu? Okey So untuk pengguna 570 yang lama cara dia tekan mod 2 kali lah. 1 2. So kita ambil SD lah. SD tu maksudnya standard deviation. Sukatan silakan. Okey, SD 1 tekan 1. Kemudian kita akan masukkan data tu lah satu persatu sehinggalah ke akhirnya, tapi kena selang dengan M tambah M plus. So kita mulakan 5 tekan M plus, 5 M plus, tekan. Lepas tu masukkan data kedua 7 M plus, 8 M plus, 8 M plus, 10 M plus, 13 M plus, 15 M plus, 16 M plus, 16 lagi M plus, 20 M plus. Okey Bagi pengguna 570, kalau nak tahu betul ke salah, N tu nanti hujung dia akan tulis 10. Maksudnya bilangan nombor tu 10. Kan 5, 7, 8, 8, 10, 13 sampai 20 ada 10 nombor. Betul lah tu? Dia akan menentukan bilangan nombor. Maknanya dia akan keluar 10. Maknanya kita tak salah lah tekan. Mungkin salah tekan tapi bilangan tu betul lah. Harapnya jangan salah tekan lah. Satu nombor salah, jawapan kita semua salah. Okey, selepas itu dia akan tekan shift 2. Tekan shift, tekan 2. Okey So kita ambil nombor 2 ni. Tekan 2 ni. Okey, tekanlah sama dengan mana kau tak keluar. Okey, so dia keluar 4.64 lah. So jawapan dia A. Dari sini kalau kita nak dapatkan variance bagi pengguna 570, ini yang kita dapat ni adalah sisihan piawai. Sisihan piawai. So bila tekan 2 tadi dia akan keluar jawapan sisihan piawai dulu. Untuk tukar jadi varian, terus saja tekan kuasa 2 ni lah. Tekan sama dengan sekarang dia bertukar menjadi variance. Mudah aja. So jawapan first answer jawapan tu adalah untuk sisihan piawai. Untuk tukar jadi variance hanya tekan kuasa 2 dan tekan sama dengan dia convert kepada jawapan variance. Itu pengguna 570. Okey So ada tak dalam ni yang menggunakan kalkulator yang ketiga iaitu Casio FX 570 ES Plus? Tak ada sebab dia ada juga. Saya tak ada kat sini. Nanti boleh jumpa saya lah. Sebab dia sikit beza. Dia punya step ada sikit beza. Nanti jumpa saya lepas ni lah. Sebab saya tak ada kalkulator tu. Untuk pengguna 570 ES Plus tu dia ada cara yang lain sikit. Tapi kan dapat jawapan lah. Okey, jawapan dia adalah A Apa yang saya harapkan adalah di sebelah kanan ini dah ada step-step tu lah. Contohnya kan dia buat macam ni, mula shift kan, buat sini menu dia buat. Ini semua step-step akan membantu kita biar sebelah kanan ini penuh dengan step supaya nanti bila kita ulang kaji kita tak panik. Kita jangan ingat kita faham hari ni, tak, besok kau lupa. Kadang-kadang kita ada orang tu 2-3 step dia dah lupa, tak ingat. Mesti kau gabra dalam exam sebabnya kau tak ingat step. Untuk mengelakkan kita lupa, catat. Mudah aja, kau catat dan kau buat. Amalkan. Buat. Bagi kita cekap guna kalkulator. Bagi cekap guna kalkulator. Kita akan pergi soalan berikutnya. Nombor 23. Kalau tadi kita bincang pasal varian sistem piawai. Hari ini kita bincang pula kali ini seterusnya julat antara kuartil.
Dia dalam bab ini, benda yang famous adalah siasat piawai, varian, julat antar kuartil. So, semua pattern soalan saya dah tunjuk dah. Kalau nak varian, hari tu dah bincang dah. Ni varian. Cara dia macam mana. Yang ni pula siasat piawai, cara macam mana. Yang ni pula, julat antara kuartil. So, yang pertama, umum diketahui bahawa untuk cari julat antara kuartil ini, formulanya tak diberi dalam SPM. So, kita tahu sendiri, iaitu Q3 tolak Q1. Kena tahu sendiri, ya. Kena tahu sendiri. Kemudian, dalam soalan ni pula, dia kata, jadual 2 menunjukkan bilangan ahli keluarga dalam kalangan 38 orang murid. 38 ni bukan dia bagi saja. 38 ni adalah apa dia? Ni, total ni semua. Cuba cek, betul tak? 3 tambah 5 tambah 11 tambah 7 tambah 8 tambah 4. Total dia, jumlah keseluruhan tu 38. Okey, Kedua, bila nak cari julat antara kuartil dalam dalam jadual yang begini, dia ada kekerapan, itu tak mudah lah, tak mudah. Kita buat cara manual terlebih dahulu, Sebabnya kalau keluar kata 2, kita kena buat cara manual. Cara manual adalah yang pertama, tambah sendiri satu kotak di bawah. Nama dia adalah kekerapan kekerapan longgokan. Ini kena tambah sendiri kalau dia tak bagi. Okey, Macam mana nak cari kekerapan longgokan? Kita mula dengan data yang pertama, iaitu kekerapan ni 3 kan. So, copy paste lah, ni pun 3 juga. Mudah saja. Lepas tu tambah silang. Silang tambah lah. Ni 3 dengan tambah 5. Dapat berapa? 8 dekat sini. Next, tambah silang yang berikutnya, kau selesaikan. Tambah silang, tambah silang, tambah silang, tambah silang. Lengkapkan. Okey, cuba lengkapkan. Bagi tingkatan 4 dia masih boleh buat lah. Sebab dia tak belajar lagi kan. Tapi masih boleh buat. Follow je step ni. Okey. Tambah silang So ada yang bertanya, mungkin ada yang tanya kenapa 3 ni? 3 ni kita ambil data pertama. 3 ni 3. Terus ambil ni 3 lah. Untuk nombor seterusnya tambah silang. 3 tambah 5 ni akan dapat 8. Sebenarnya 8 tambah 11 akan dapat 19. 19 tambah 7 akan dapat 26. 26 tambah 8 akan dapat 34. 34 tambah dengan 4 38. Data terakhir kena tally dengan jumlah yang dia bagi tu lah. Tu nak tahu betul salah. Di penghujung kita punya kekerapan longgokan, dia akan dapat sama dengan jumlah kekerapan. Okey Dia akan dapat sama. Kalau kita tengok nilai terakhir tu tak sama, maknanya ada something yang kita salah kira semula. Dia mesti ending dia mesti sama dengan kita punya nilai kekerapan, jumlah kekerapan. Okey, iaitu bilangan murid sebanyak 38 orang. Okey, sampai sini. Ni saya padam sekejap nombor dah dapat. Okey. Saya terfikir satu soalan dia bukan baru. Benda ni lama dah. Kalau kekerapan longgokan nak cari sedang tambah silang. Kalau dia bagi kekerapan longgokan, kekerapan tak bagi. Macam mana nak buat? Macam mana nak start? Macam mana nak mula? Kau tahulah tolak macam mana? Cuba kau fikir jap. Buatnya gang bulan 10, bulan 11 SPM datang, tiba-tiba kekerapan longgokan dibagi, kekerapan dikosongkan. Dan ini bukan perkara baru. Dah banyak kali dia test. Sebab dia tahu dah, pihak lembaga peperiksaan dah tahu dah. Kalau setakat nak bagi kekerapan longgokan ni, budak tahu, senang sangat. Dia tukar, kekerapan longgokan tu dia bagi, kekerapan tu kosong. Kena cari. So kita kena buat reverse lah, terbalik lah. Kan?
Kena buat reverse lah. Anda fikirlah Okey, baik. Okey, sekarang kita sambung nanti. Oleh kerana dah dapat data dah sekarang ni, kita nak cari dia punya cerapan tu kan, dia punya nilai tu kan. Okey, yang pertama adalah untuk cari dulu tentang kuartil pertama, Q1. Kuartil pertama. Kuartil pertama ni, kuartil tu apa? Sukuan. Tahu kan sukuan kan? Kuartil tu sukuan. Kenapa dia pakai huruf Q? Dia pakai bahasa Inggeris, quartile. Ni. Ni. Quartile, dia pakai bahasa Inggeris. Padahal kita pakai huruf bahasa Melayu, kuartil, Q-U-A-R-T-I-L. Tak apalah, kita ikut je lah bahasa Inggeris tu. Bila Q1, kita guna formula 1 per 3. Dalam satu bulatan, kan, kalau saya potong 2, ini dipanggil separuh. Kalau saya potong lagi, sekarang baru jadi sukuan. Kalau saya lorekkan ini 1 per berapa? 1/4. Q1 1/4 lah. Kalau saya lorek yang ni pula, ini 2 berapa ni? 2/4 atau 1/2, separuh. Kalau saya lorek yang ni pula, 3/4. Ni kuartil 1, kuartil kedua, ni kuartil yang ketiga. Okey ingat, kuartil ingat sukuan lah. Sukuan. Jadi bila sukuan, kuartil 1, 1/4. 1 daripada 4. Okey, darab dengan jumlah N. Berapa jumlah N kita? Ni lah dia, 38 ni. Tu sebab saya kata tadi tu, 38 tu bukan bagi saja. 38 tu bilangan N kita. Biasanya kita akan buat N sini kan. N tu 38 lah. Gantikan N tu dengan 38. 38 So berapa Q1 kita? 9.5. Dapat? Okey, sekarang nak mencari di manakah kedudukan 9.5. Tengok jadual kekerapan longgokan. Okey, tengok pen yang berwarna biru. Ini 3. Nampak kan? 3 kan? Kita nak mencari 9.5. Maka teruskan perjalanan tambah sebelah. 3 tambah 8. Berapa dah? 11. Kita nak cari apa? 9.5 kan? Bukan ni, jap. Tadi 4. 9.5. 8. Okey. Bukan. Tak tambah. Sekejap Dia dah siap dah ni. Saya padam balik. Dia tak boleh tambah. Sebabnya dah siap dah kita tambah tu. Tak payah tambah lagi dah. Sekejap Janganlah kau hang. Okey Kita kat sini 3. Kita nak cari 9.5. Tak boleh. Tengok sebelah. 8. Pun tak capai lagi 9.5. Tapi kalau saya letak dekat 19, capai belum? Dah. Kita berhenti kat situ. Berhenti dekat 19 sebab dah mencapai 9.5. Dah lebih pun. So berhenti kat situ. Ambil yang di atas. Jawapan kita adalah 4. Kita ambil dia punya bilangan ahli keluarga. 4. Okey Saya ulang lagi sekali. Kita dah dapat data kekerapan longgokan. Lepas tu kita buat Q1. Q1 kita 1/4 daripada jumlah data 38. 1/4 darab 38, jawapan dia 9.5. So nak cari dekat mana 95 dan berhenti. Jadi kita mula dengan 3. 3 ni tak cukup. Tengok sebelah. Sebelah dia 8. Pun tak cukup. Sikit lagi. Bila 8 tak cukup, confirm sebelah dia cukup. Sebelah dia, rumah yang ketiga tu 19. 19 bukan cukup, lebih cukup dah. Maka berhenti setakat 19 itu, ambil dia punya yang paling atas. 94 lah. Kita nak ambil yang 4 tu. Boleh faham ke? Okey Kita guna pen merah pula. Kali ni kita buat Q2. Q2 pula. Q3. Q yang ketiga, formula dia adalah 1 per 3/4. Okey 3/4. Q3 darab dengan N kita berapa? 38. Berapa ni? 28.5. So kita akan cari di manakah 28.5 dan kita akan berhenti. Lagi sekali start dengan 3. 3 confirm tak dapat lah. 3 tak boleh. 8 pun tak boleh. 19 pun tak boleh. 26 pun tak boleh. Jadi sekarang mana yang boleh? Pada 3/4.
Bila sampai 34, kita berhenti kerana dah pun melepasi 28.5 itu. Maka berhenti dekat 34, ambil yang di atas iaitu 6. Maka kita dapat sini 6 lah. Okay. So akhir sekali, JAK, julat antara kuartil adalah kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Maka jawapannya 6 tolak 4. Berapa? 2. So jawapannya 2 lah. A lah jawapannya. Selesai. Okay tu ke dia punya dia kelebihan lah. Sebenarnya kalau tak buat kekerapan langgaran kamu tak apa. Boleh je. Tapi ada orang dia tak dapat tangkap cara tu. Sebab tu kita buat kekerapan langgaran ni lebih senang. Nak trace tu lebih senang. Tapi saya nak bagi tahu tak buat kekerapan langgaran pun tidak mengapa. Masih boleh dapat cari. Okay Nah, ini option nak bagi mudah aja. Siapa-siapa yang rasa kekerapan saja boleh cari, silakan, tak ada masalah. Okey sahaja Okey So tu cara manual. Kalau guna kertas 2, kita kena tunjuk ni. Ni semua tunjuk ni. Semua kena tunjuk. Okey. Tapi sekarang dia adalah kertas 1. So kertas 1 kelebihan kita adalah menggunakan kalkulator lah. Okey. Ni kalkulator tadi. Alamak. Azan belum Okey. Cancel saya suka bila anda nak beralih ke data ataupun penggunaan yang baru, tolong reset kalkulator. Sebabnya tadi ni kita buat variance kan. Data-data tu semua disimpan dalam otak kalkulator. Sebab tu kalkulator collect. Sebab banyak sangat kita pun tak clear. Berapa nak simpan? Clear je lah. So lebih baik kita reset. Shift 93 sama dengan AC. Siap. Maka semua data tadi tu hilang. Dia tak memberatkan otak dia. Kan? Ini kita dah tak reset. Banyak skill kita pakai dengan index pakai kalkulator, kuadratik pakai kalkulator. Segala-gala fungsi yang menggunakan kalkulator tu dia akan menyebabkan memori dia akan banyak tersimpan. Dia simpan dalam memori dia. Maka kita clear lah. Berapa nak simpan lagi? Clear terus. Bila clear, otak dia ringan, maka dia jarang lag. Dia boleh lag tapi jarang lag. Okey Kita risau nanti masa exam pula dia buat hal. Nasib kau nanti. Untuk makluman, ni selingan. Calon SPM, kalau dia kalkulator buat hal masa dalam exam, ke sekolah ada bantuan kalkulator. Tapi untuk makluman, di sekolah smart kita guna 570 yang lama. Kita tak ada kelas Swiss. So, kalau nasib tak baik ketika exam berlaku, tiba-tiba kita punya kalkulator tu lag ke apa, tak boleh jam lah, tak boleh gerak, kita minta bantuan, kalkulator dia bagi. Tapi sekolah punya 570 yang lama. Kita dah tak praktis. Tak ingat akibatnya akhirnya kalkulator tu hanya tengok kita je. Okey So pastikan reset selalu. Yang kedua saya nak pesan, dalam seminggu sebelum kita ambil exam SPM, tukar bateri. Belakang kalkulator tu boleh buka skru dia, tukar bateri biji kecil je. Lepas tu insya-Allah okey. Kita bimbang sebab dia buat hal last minute. Kita tak tahu Okey So untuk soalan ini, pertama untuk kelas Swiss tekan shift setup. Lepas tu lagi sekali macam biasalah kita tekan butang ke bawah, kita ambil statistik nombor 3. Oh yo mak, tak boleh keluar. Nombor 3 Okey So frekuensi on ke off? On lah sebab ada dalam jadual tu ada kekerapan kan. Okey so ambil nombor 1 lah. Kita kasih on dia. Kemudian kita tekan menu 6. Dan kita ambil nombor 1, one variable. Nampak dia bagi 2 kolom lah.
Kolom X, kolom frekuensi. Kolom X itu masukkan bilangan ahli keluarga. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tu. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk frekuensi pergi ke sebelah, tekan butang kanan pergi sebelah. Naik atas balik lah, naik atas balik. Naik atas sampai data yang pertama kita apa? 3 2. Sini. Masukkan kekerapan je, bukan kekerapan longgokan Tidak perlu kekerapan longgokan, hanya masukkan kekerapan saja, iaitu 3, 5, 11, 7, 8, 4 tu. 3 sama dengan 5 sama dengan 11 sama dengan 7 sama dengan 8 sama dengan 4 sama dengan. Okey. Dah Dah ke? Okey, lepas tu tekan option. Tekan option, kita ambil nombor 3. One variable calculation. So dia keluar yang ni, tapi bukan naik yang ni lah, kita tekan butang bawah. Nampak ni ada Q1 4, Q3 6. Tolak je lah, 6 tolak 4 2, selesai. Itu saja. Bagi pengguna 570, minta maaf tak ada fungsi tu. So pengguna 570 ataupun saya tak pasti yang ES Plus tu, tapi yang 570 tak ada fungsi ni, maka dia kena buat manual macam tadi lah. Dia kena buat manual bawah kotak. Jadi itulah membezakan pengguna 570 dengan kelas Swiss. So kelas Swiss dia ada fungsi ni. Dia ada Q1, Q2, Q3 kan. Jadi kita boleh guna kalkulator tu lah. Jadi pengguna 570 tak ada fungsi ni, tak dapat guna, minta maaf lah. Okey, selesai. So saya bagi masa untuk anda catat step dan anda boleh cuba lagi sekali kalau anda nak cuba. Pastikan kita cekap guna benda ni. Saya bagi masa untuk anda sama ada yang bersemuka ataupun Google Meet mencuba lagi sekali. Biar anda betul-betul tangkap step untuk menggunakan kalkulator. Saya terus reset Saya terus reset lah kalkulator ni. Walaupun dia komputer, tapi kita reset jugalah Okay, saya bagi masa untuk anda catat step dan anda anda buat lagi sekali lah. Cuba lagi sekali. Bagi mahir sikit lah. Okay, kalau ini adalah cara manual, dia kena buat lah satu-satu. Ini cara manual. Kita akan pergi yang ke seterusnya. Kalau macam saya kan, tengok tengok penuh. Semua saya catat step.
Okey, kita sambung balik. Okey, soalan seterusnya 24. Jadual menunjukkan taburan markah dalam kalangan murid. Lepas tu dia suruh cari apa? Min. Kita dah belajar cari varian, sisi yang piawai, jurang antara kuartil. Sekarang cari min. So, sama juga guna kalkulator kan? Tapi untuk data ni, dia special sikit. Sebelum nak guna kalkulator, dia bagi selang kelas. Bila bagi selang kelas, kena tambah satu kotak di sini. Nama dia apa? Titik tengah. Sebab kalkulator kelas Swiss dia perlukan data titik tengah baru dia boleh proses. So tolong lengkapkan titik tengah dan tolong selesaikanlah. Step yang sama ya. Semua step yang sama. Titik tengah. Sama ya. Lengkapkan dulu, lepas tu macam biasa. Shift setup kan. Pilih arrow ke bawah, ambil statistik. Ikut step tu. Cuba buat dulu, nanti saya akan follow up. Bagi tingkatan 4, mungkin anda baru kan, tak pernah jumpa yang ni. Titik tengah adalah kita ambil dua nombor ni, tambah dua nombor ni, kita bahagi dua. Maksudnya 40 tambah 49 bahagi 2. 40 tambah 49 kita bahagi 2. Kita akan dapat 44.5. Begitulah seterusnya. Tambah dua nombor depan ni, depan dengan belakang, tambah dua nombor bagi 2. Ni pun sama. Tambah dua nombor bagi 2, tambah 2 bagi 2, tambah dua nombor bagi 2, tambah 2 nombor bagi 2. Cuba lengkapkan semua di tengah tu. Di Google Meet 22 orang, okay? Not bad. So rakan-rakan di Google Meet boleh lengkapkan. Cara melengkapkan titik tengah adalah kita menambah dua nombor dan kita bahagi 2 lah. Contohnya tadi kita bagi tahu, untuk yang pertama tu adalah 40 tambah 49, kita bahagi 2. Dapat jawapan 44.5 lah. Maka begitulah seterusnya sampai yang ke bawah. Tolong lengkapkan. Bila dah lengkap, terus kira. Masa inilah nak ingat balik kemahiran kalkulator tu.
Oh, yang ES tak dapat ES. Tak dapat Tak tahu? Tahu? Okey dah, okey. Okey saya follow up dengan titik tengah dulu. Jadi anda bersemak, kalau salah kena cek balik dah Sini 54.5 64.5 74.5 ini 84.5 84 84.5 94.5 okey lengkaplah kita punya titik tengah. So titik tengah ni adalah X lah. Dalam kalkulator kelas Swiss dia akan cari X. X tu titik tengah lah. Okey. Kalau kekerapan kan dia pakai frekuensi, FREQ, frekuensi. So seperti biasa, langkah kita adalah okey. Masuk tekan apa? Tekan shift setup. Tekan butang arrow ke bawah, ambil nombor 3 statistik. Frekuensi kita on sebab ada kekerapan, maka pilih on lah 1. Dan kita tekan menu 6. Okey, ambil nombor 1 one variable, dia keluar dua kolom. So lengkapkanlah X tu masukkan di tengah, frekuensi tu masukkan kekerapan. So untuk X ni adalah 44.5. 44.5 tekan sama dengan 54.5 sama dengan next 64.5 sama dengan 74.5 sama dengan 84.5 sama dengan 94.5 sama dengan. Ingat data terakhir juga kena tekan sama dengan. Jangan lupa tu. Saya ulang banyak kali ni sebab ada kes dah, ada kes terlupa. Dia terlupa tekan sama dengan. Butang kanan pergi naik atas balik sampai dekat 44.5. Okey, masukkan dia punya kekerapan 4. Pastikan baris yang betul baris yang betul. 4 lepas tu 8. Masukkan 20. Lepas tu 16. Lepas tu 9. Lepas tu 3. Saya mendoakan anda tak salah masuk je. Risau sebab apa tu, kita takut tersalah type. Jadi tolong tengok betul-betul. Rugilah kalau kita salah, rugilah. Okey, dah masuk data, lepas tu tengah apa? OPTN option. Okey, bagus. OPTN option Okey. Lepas tu ambil apa? Nombor 3. Saya nak macam tu. Saya nak anda cekap nombor 3. Lepas tu dah lah kan. Nak pilih yang mana ni? Atas kali 69 selesai. Dah? Siap lah. Tu kegunaan dia tu. Mudah. Sekali data, kita boleh dapat banyak tau. Min dapat, siang piawai dapat, varian dapat. Maksud, pendek katanya, kelas ni memudahkan kita lah. Okay? Tapi ada orang tanya pula, cikgu, kan ni kan ketah 1, ketah 2 boleh ke? Boleh. Ketah 2 boleh. Tapi jalan kerja tu kena buat. Cuma nak semak jawapan, betul ke salah, kita mana ada skema. Kan? Skema kita ni lah, kalkulator lah. Jadi untuk kertas 2, walaupun dia kena buat manual, tak apalah, buatlah manual tu. Ada formula kan, kena buat manual panjang kan. Jadi kan meletih kan, panjang. Tapi jawapan kita boleh semak boleh kalkulator ni. Kalau kita buat cara manual dan jawapan kita betul dengan cara kalkulator, maknanya jawapan kita tu betul lah. Memang markah penuh. Okey, tapi kebanyakannya adalah bila dia buat manual, jawapan manual tu tak sama dengan jawapan kalkulator. Maknanya ada salah kira lah tu. Adalah salah kat mana-mana.
Boleh tu penting kalkulator ni. Bukan tak boleh guna, boleh. Kata dua boleh guna untuk semakkan jawapan. Okey dia tak boleh shortcut sebabnya ada markah banyak kat situ. Dia ada markah masukkan ganti formula tu kan, ganti nilai, itu ada markah. So kena guna formula. Tapi semak boleh guna kalkulator. Okey so untuk 5 je kosong saya tak payah terang lah benda yang sama kan, tahu kan, boleh kan. Saya pernah terang dulu yang menggunakan M+ tu. Jadi rasanya saya tak perlu terang lah kot Okey, kita pergi soalan berikutnya. Amin. Ni pula. Variance. Okey, lagi sekali lah. Kali ni anda buat sendiri. Okey, cara yang sama. Shift setup. Lepas tu ambil apa? Nombor 3 kan? Nombor 3 statistik. Okey, masukkan skor, masukkan kekerapan. Yang kolom X tu skor Kolom X tu skor, kolom frekuensi ni kekerapan lah macam biasa. Masukkanlah. Carilah varian. Saya rasa saya tunjuk jugalah untuk 5 je kosong. Nanti kan dia orang tak tahulah Okey okey, saya patah balik. Bagi pengguna 570. Rasa tak sedap pula tak tunjuk kan. Okey untuk pengguna 5 je kosong, jap saya clear jap. Okey, pengguna 5 je kosong MS. Tekan mod 2 kali. Masih lagi soalan tadi saya patah balik. Saya nak terang kepada 570. Tekan mod 2 kali, 1 2, kita ambil SD1. 1. Kemudian kita tekan masukkan data tu lah. Masukkan titik tengah dan diselangi dengan kekerapan. Cara dia adalah tekan 44.5, tekan shift koma. Shift koma ni, nampak tak shift koma ni? Shift koma, dia keluar titik bertindih. Baru masuk ke kekerapan 4. Macam tu lah. 44.5, shift koma 4, baru tekan M+. Selesai yang pertama. Masuk yang kedua pula. 54.5, tekan shift koma, tekan kekerapan dia 8, M+. Masuk data yang ketiga. 64.5, shift koma, kekerapan kita adalah 20, M+. Data yang keempat, 74.5, shift koma, kekerapan dia 16, M+. Data yang kelima, 84.5, shift koma, kekerapan dia 9, M+. Akhir sekali 94.5, tekan shift koma, kekerapan dia adalah 3, tekan M+, 60. Okey dapat 60 lah. Okey, lepas tu kita tekan shift 2 dan pilih yang pertama lah sebab min kan simbol dia X bar tu. So tekan 1 lah. Tekan sama dengan jawapan dia 69. Selesai. Okey Jadi pengguna 570 pun boleh dapat jawapan. Tadi ni. Berapa ni jawapan dia? 35. Jadi berapa dapat? Betul? 35 So saya tunjuk betul Okey, jawapan dia betul 3.5. Tahniah diucapkan dapat 35. Okey Cara dia sama je cara dia. Cara sama dia Okey, selesai yang tu Jadi kalau keluar soalan tu diharapkan dapatlah skor markah tu Soalan berikutnya kita dah pernah bincang yang ni bentuk piawai, tapi kalau kita nak ulang balik kita ulang baliklah. Sekadar orang kata apa? Ulang kaji, revision kan. Bagi pengguna 570 ataupun pengguna kelas WIS dulu lah. Pengguna kelas WIS, kita nak tukar bentuk piawai kepada nombor tunggal dengan mudahnya kita guna kalkulator. Pertama type dulu nombor tu. Jangan lupa reset. Reset Shift 9 3. Okey Bagi dia kosong lah. Okey, kita masukkan nombor ni lah. Kita typekan semua nombor ni.
7.153. Seterusnya tekan butang darab 10 kuasa kat bawah ni. Darab 10 kuasa, masukkan kuasa dia negatif 4, tekan je negatif 4. Macam tu. Lepas tu tekan sama dengan. Tekan sama dengan dulu lah. Okey, macam ni kan. Tekan sama dengan dulu Kemudian terus tekan shift setup. Shift setup. Ambil nombor 3, number format nombor 3. Untuk menukar daripada bentuk piawai ke tunggal, kita akan pilih nom. Nom nom nombor 3 lah, nom. Lepas tu dia pilih, so pilih 1 ke 2 kan? Kita pilih 2. Pilih 2 Pilih 2 dan tekan sama dengan, kan tekan SD dulu tekan SD. Tadi apa tadi? Pilih nom. Lepas tu dia pilih 1 ke 2 kan? Pilih nombor 2. Terus tekan SD. Dia akan terus beritahu jawapan. 0.00075153. Jawapan dia adalah C. Selesai. Boleh ingat tak tadi? Oh, nampak? Okey. Ada orang kata, ulang balik. Okey, boleh. Ulang balik. Baiklah, saya ulang balik. Pertama tadi, kita masukkan nombor tadi tu. Soalan tu kan? Ni, soalan ni. Ni semua type balik. 7.153. Tekan darab. Ni kan ada darab 10 kuasa kan? Tu tekan butang ni lah. Tekan yang ni, dia keluar darab 10. Selepas tu, terus tekan kuasa dia. Kuasa dia adalah negatif 4. Terus tekan negatif 4. Tak payah tekan kuasa lagi dah. Tak perlu tekan kuasa lagi. Itu dah automatik darab 10 kuasa dah. Maka terus saja tekan negatif 4. Memang dia nampak besar sikit lah. Dia nampak besar sikit. Okay, lepas tu tekan dulu sama dengan. Mesti tekan dulu sama dengan. Dia keluar macam ni. Ni dah automatik lah. Dia dah automatik. Okay. Kalau tadi kita tekan, dia akan keluar balik. So, tekan shift setup. Ambil nombor 3. Nama format. Kita pilih nom. Sebab daripada bentuk piawai nak ke tunggal, ambil nom. Bentuk tunggal ke piawai, ambil SCI. Tu boleh ingat tu. Okay, jadi kita ambil nom lah, tekan nombor 3. Lepas tu dia suruh pilih nom tu 1 ke 2. Kita ambil nombor 2. Nombor 2. Dan kalau dia tak keluar jawapan, anda terus tekan SD. Tekan SD, dia akan terus convert jawapan. Okay, dapatlah jawapan tu. Itulah bentuk tunggal. Okay, kalau kali pertama kita buat, next tu, selagi mana tak off calculator, dia akan terus convert dah siap tu convert dah. Tapi kalau kita off calculator, besok kita pakai balik kan, mungkin dia akan minta balik. Kita kena buat SD tu lah, tekan balik cara yang manual tadi tu. Okay, untuk kali pertama kita guna, kan, kita dah convert kepada nom kan. Untuk kegunaan seterusnya, selagi mana tak off calculator tu, dia dah tolong convert dah siap convert dah. So tak ada masalah, lebih cepat. Tapi kalau besok atau lusa kita guna, kita mungkin kena buat cara itulah, kena buat cara yang tadi tu. Dapat ke? Okey so kalau saya buatlah macam ni. Untuk apa tadi? Kalau tunggal untuk tunggal nak kepada bentuk piawai, kita akan pakai SCI. Kalau piawai apa tadi ni? Kalau bentuk piawai nak kepada tunggal, kita pakai nom. Kita pakai nom. Nom ni pilih 2 je lah. Pilih 2. Okay? Biar benda ni dalam nota kita tu. Senang nak buat. Nanti nak buat revision senang. Nanti kan akan tengok balik video leceh. Okay? Cikgu, kalau saya tak pakai kalkulator boleh? Boleh. Apa salahnya? Alih je lah nanti ni. 1, 2, 3, 4. Dah siap pun boleh juga. Okey je. Pada kadang-kadang cara manual lagi cepat. Cara manual lagi cepat. Dia bukan apa. Dia takut keliru. Isu dia adalah ni. C dengan D ni hampir sama. Memang SPM begitu. Dia akan bagi nombor yang hampir sama. Kita pun, tak pastilah. Aku C ke D masa tu lah kita guna kalkulator. Dia bagi jawapan skema. Senang. Okay, jawapan kalkulator ni, kalau kita masukkan nilai tepat, insya-Allah memang tanpa ragu lah. Memang confirm skema punya. Kan?
Okey, 27. Kali ini bentuk tunggal kepada piawai. Siapa yang tak tahu? Tunggal macam ni lah. Yang ada macam ni tunggal lah. Yang piawai, yang dalam 10 kuasa ni piawai lah. Itu kan beza. Nak tukar teraliter kepada bentuk piawai. Okey. Kalau nak guna kalkulator, cara tadi saya dah ajar ke 570 Belum kan? Oh, tertinggal pula Okey. Pengguna 570 tertinggal lewang Sering tertinggal lewang. Tengok ni ada SD ni, saya reset Kena reset. Biar penat reset tak apa. Okey. Pengguna 570. Cara dia adalah typekan nombor tu 7.153 53 Dalam 570 dia tak ada fungsi darab 10 kuasa tu, tapi dia pakai fungsi eksponen, EXP tu. EXP, nampak EXP bawah ni? Tekan EXP dia keluar E kecil. Itu maksudnya darab 10 kuasa lah tu. Okey tekan eksponen dia keluar E kecil, terus masukkan kuasa dia negatif 4. Negatif 4. Macam ni Okey so tekan sama dengan syntax error pula dah. Kenapa kau? Lagi sekali. 7.153 tekan eksponen, tekan negatif 4. Syntax error, tak dapat. Ataupun cara kedua, tekan mod 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita ambil norm kot, boleh tak? Try 3, norm. 1, 2. Masuk kita nombor 7.153 eksponen dan kuasa dia negatif 4. Kita try. Error juga, tak boleh. Saya punya kalkulator tak boleh. Ini free punya software. Dia tak dapat. Okey Tapi anda punya kalkulator yang 570 yang ori tu insya-Allah dapat. Dia dapat. Saya minta dapat. Ni software percuma. Software yang diragukan. So kalau tengok pun dia bukan Casio punya. Apa tak nama dia ni? Apa tak? Bina apa tak? Binakal. Tak pernah jumpa ke kan? So kita kurang percaya sikitlah. Okey. So untuk 570 minta maaf saya tak dapat tunjuk. Kalkulator saya ni dia tak dapat tunjuk benda tu. Tapi kalau anda ada kalkulator yang sebenar 570 dapat kira. Saya dah try dah, memang dapat. Okey So mohon maaf So untuk pengguna kelas Swiss soalan ke-27. Dah dapat dah korang buat? Siapa jawapan dia? Cara dia macam mana? SCI So untuk kelas Swiss masukkan nombor terlebih dahulu 0.0381 tekan dulu sama dengan lepas tu kita tekan shift setup kita ambil nombor 3 number format. Kali ni kita ambil SCI nombor 2 dan kita pilih baik, ini kita pilih nombor 3 select 0 hingga 9, pilih 3. Kenapa pilih 3? Sebab dalam jawapan tu ada 3 digit. Semua jawapan A, B, C, D tu paling banyak memang 3 digit. 3.81 3 digit. Macam ni pula kalau dalam jawapan lain ada yang 3 digit, ada yang 4 digit. Pilih yang paling banyak. Kalau ada jawapan yang 3 digit dengan 4 digit, pilih 4 digit. So kat sini pilih 4 lah. Pilih yang digit yang paling banyak. Tahu tak digit paling banyak? Kan tadi jawapan dia 3.81 kan 3 digit. Pilih 3 lah. So pilih 3. Bila pilih 3, dia akan bagi jawapan tepat lah. Sharp lah yang tu kan. Tekan SD dapat jawapan 3.81 dalam 10 kuasa negatif 2. Okey? Selesai. Kata 2, sama juga. So macam ni. Kalau kata 2, kita tak pasti berapa digit kita ada kan. So, kalau kita try ambil 3 dulu. Boleh ambil 3. Biasa kita ambil 3 dulu. Okey, 3 atau 4. Jangan ambil 2. 2 nanti dia bundar terus. Jangan. Ambil 3 atau 4. Biasanya 3, 4 lebih samad. Jawapan SPM biasanya dibundarkan dalam bentuk 3 atau 4 angka bererti. Jawapan SPM, sekejap Mana saya punya kertas ni? Buka ni.
Okey Jawapan SPM biasanya dalam bentuk 3 atau 4 angka bererti. So anda boleh pilih 3 atau 4. Jangan pilih 2. SCI jangan sesekali pilih 2. Saya rasa tak elok sebab nanti dia bundar tau, dia bundar. Jauh lari dia. Ambil 3 atau 4 lebih selamat. So kalau kita 2, pilih 3 atau pilih 4. InsyaAllah betul. Tengok jawapan dia pun 3. Okey. Ataupun apa juga pengiraan kita kalau jawapan kita panjang. Jawapan kalkulator kita kira-kira dapat panjang. Contohnya 1.246787010 macam tu kan, panjang. Kita bundarkan paling besar pun 4 angka bererti. 4. Kita bundar macam tu. So sampai sini 6, sebelah 7, tambah 1 lah. Maka 1.247. Jawapan lebih selamat 4 angka bererti. Okay, jawapan paling kedua selamat 3 angka bererti. Tapi jangan ambil 2 angka bererti. Sangat bahaya. Jauh. Dia punya tu dari jauh. Okay. Ada orang cakap pula, dia kata kalau kita tak bundar pun betul. Kita salin sebiji jawapan kalkulator panjang pun betul. Tapi saya kurang yakin. Sebaiknya anda bundarkan, kalau dia panjang, bundarkan kepada 3 atau 4 angka bererti lebih selamat. Boleh Okey, selesai Okey. Kita beralih ke soalan seterusnya, operasi set pula. Kita dua ini mudah je, ramai tahu dah. Okey, cuma malam ni kita buat revision sikitlah. Biasanya saya yang ni mudah, tapi yang ni dah terlalu umum. Lorekan set ni dah jadi umum sangat. Saya menjangkakan tahun ini kalau dia keluar set, dia keluar dari set lorek. Tu seram sikit sebabnya ini biasa keluar. Dan saya tengok lembaga peperiksaan, dia tahu dah yang ni ramai budak boleh buat. So dia nak bagi pening sikit, dia bagi yang berlorek, engkau cari dia punya benda ni. Yang ni. Yang tu susah sikit lah. Tapi berdoa lah mudah-mudahan tak keluar tapi tak apalah. Masih boleh buat. Okey, soalan pertama dia kata P bersilang Q. Okey cara saya ni simple tapi dia perlukan kita punya technical. Pertama, kalau ada bersilang, kita tanda tik tu 2 kali kalau jumpa tempat yang sama. 2 kali tempat yang sama. Kalau kesatuan, kalau dah jumpa sekali, tak payah tanda tik lagi dah. Okey tak apa, tengok dulu. Pertama kita buat P bersilang Q kan. Bila dia kata P bersilang dengan Q, mula-mula kita buat P dulu. P ni tanda tik pada kawasan P adalah 1, 2, 3. Itu kawasan P, betul kan? 3 Dan kita buat Q pula. Kawasan bagi Q adalah 1, 2, 3, 4, 5. Semua kawasan Q, betul? Next, ada tak nampak 2 tanda yang double? Ada, ni lah jawapan dia. Dah siap. Selesai. Cari yang double tick tu dah jawapan dia. Okay, lagi sekali, one more. Pertama kita podam. Syarat dia adalah kalau kita buat tanda, kalau jumpa apa nama ni? Kalau jumpa persilangan. Cuba nota sikit lah Kalau persilangan tanda tik 2 kali jika kena tempat yang sama. Tempat yang sama. Siapa nak guna cara saya ni, dia kena tahu benda ni lah, hukum dia. Okey Kalau jumpa apa tadi? Persilangan. Kalau dah jumpa tik, kena lagi tempat tu, tanda lagi. Tanda 2 kali. Testing. Okey. Tapi kalau kesatuan, testing. Tapi kalau kesatuan, tanda tik itu 1 kali je. 1 kali je jika kena tempat yang sama.
Saya buat nota sikit lah. Siapa tahu nak guna, gunalah Ada orang guna cara nombor. Tak pulang, pisah. Mana-mana pun boleh. Okay. So, cara dia, kita buat P dulu Okay. Tanda dulu kawasan. Testing apa dia jadi ni? Testing, okay. Testing. Tanda P dulu. Dia suruh berhenti tu. Testing. Okay lah, okay. Soalan set ni last lah. Testing. Tengok. Okay Apa dia jadi? Testing, okay. Kawasan bagi P semua kawasan bagi P tanda tik. 1, 2, 3. Kan semua kawasan P tu. Ni kan P semua. Ni kan semua P. Tanda tik lah. Lepas tu saya buat untuk Q pula. Untuk Q, tengok ni kan persilangan. Maksudnya kalau dah jumpa, kalau kita nak buat Q, kebetulan jumpa dah ada tik dah. Tanda juga lagi sekali. Okey maka untuk Q, kawasan dia adalah 1, 2, 3, ni 4 dan 5. Betul? Habis dah. PQ selesai. So, cari yang double tick. Double tick ni lah. Ni je yang double tick. Siap lah. Inilah jawapan dia. Maka yang tadi ni kena padam tau. Ni tak terlibat. Padam padam. Tu je lah kita nak. Selesai. Dan tolong ingat, jangan tanda melebihi kawasan yang kita nak tu. Jangan terlebih tanda Nanti terlebih ni maksudnya kita iktiraf kawasan ni pun sama. Kita mungkin berdepan risiko kehilangan markah sebab kita terlebih tanda. Kurang tak apa, jangan terlebih. Jangan terlebih. Dan satu lagi saya nak pesan, bila saya kata kurang, janganlah kurang macam ni. Ni kurang ajar nama dia. Janganlah macam tu, itu nama dia kurang ajar. Kurang maksudnya macam ni. Ni selamat. Ni selamat. Ni selamat. Kurang tapi dia tak kurang ajar. Okey jangan kurang sangat. Jangan terlebih dan jangan pula mewarnakan. Kau siap mewarnakan lagi, ini bukan persaingan mewarna. Saya tengok ada pelajar tu, ada masa dia tau. Ada masa untuk dia mewarnakan semua ni. Buat apa? Tak payah. Lorikkan saja. Soalan pun kata lorik, bukan semua mewarna. Okey okay, selesai yang itu, kita pergi yang B pula. Soalan B kata dia nak Q prime. Q prime ni maksudnya apa? Pelengkap kan? Kesatuan R, lepas tu kita buat persilangan P. Langkah pertama, saya buat depan dulu. Kita buat dulu Q prime. Q prime selain Q. Tengok mana Q? Tanda luar Q. Okey, tengok Sini, betul tak? Q prime selain Q. Ni kan Q. Ni kan Q kan? Jadi selain Q tu, luar tu lah. 2 tempat. Selesai. Next, kita pergi untuk R pula. R Untuk R. Untuk R pula, kawasan terlibat untuk R 1, 2. Saya berhenti. Sini saya tak tanda sebab ni kesatuan. Ini kan kesatuan. Tadi syarat kesatuan apa? Saya kata, kalau kesatuan, tanda tik tu sekali kalau kena tempat yang sama. Maka tadi ini tak tanda lah sebabnya dah jumpa dah tanda R kan. Maka ini saya tak tanda lah. Terbiar je. Asalnya kawasan bagi R ni kawasan bagi R 1, 2, 3 betul kan? Tapi oleh kerana dia kesatuan, ni kan kesatuan. Maka saya hanya tanda sini dengan sini saja sebab ni dah ada. Boleh? Okay, next kita buat P pula. P pula maksudnya kawasan bagi P adalah 1, 2, 3 betul kan? P tu kan? Dah nampak tak double tick tu? Itulah jawapan dia. Dah siap. Inilah jawapan dia. Ni jawapan dia dengan yang ini. Boleh kan? Akilah, macam mana Akilah boleh? Syadia boleh? Boleh Betul ni? Kan saya ulang balik? Boleh Kalau boleh, buat yang ni lah. Try. Silakan. Kalau nak minta ulang, saya ulang. Okey je. Ni tingkatan 4. Ini mungkin baru bagi anda boleh cuba. Boleh cuba.
Sebelum ni tingkatan 4 kita ajar menggunakan kaedah nombor, kalau anda masih ingat. Tapi sekarang ni saya tunjukkan cara pantas mendapat jawapan menggunakan teknik tanda. Teknik tanda nama dia. Lepas tu cara dia mudahlah sikit, tak payahlah pakai nombor. Okey, kejap lagi saya akan tunjukkan Mike ni dah bagi syarat, kita akan berhenti soalan ni last. Cuba yang ni dulu. Ingat, kalau jumpa persilangan, tanda 2 kali, meskipun dah jumpa tanda tik tu, tanda 2 kali juga. Kalau kesatuan, tanda sekali, dah jumpa, dah ada dah. Tanda dah. Sekali je. Siapa yang nak salin tadi tak sempat salin. Ni syarat dia. Persilangan tanda tik 2 kali jika kena tempat yang sama. Kan? Kalau persilangan. Kalau kesatuan, tanda tik tu sekali je kalau kena tempat yang sama. Ni siapa nak salin lah. Siapa yang kat rumah tu boleh guna screenshot. Nanti boleh buat kat bawah. Okey, saya follow up Yang pertama, dia nak minta Y bersilang dengan Z prime. Persilangan tau, persilangan Persilangan tadi maksudnya apa? Kalau jumpa apa? Tanda dua apa? Tanda lupa dah. Tanda tik pada dua tadi. Tanda tik 2 kali pada tempat yang sama. Okey. Kita buat Y dulu Y dulu lah. Tanda Y, kawasan bagi Y adalah 1 2, betul kan? Lepas tu selesai, kita buat Z pula. Z prime. Z prime selain Z. Ni kan Z selain Z maknanya 1 2, betul? Betul je kan? Dah siap. Itulah jawapannya. Dah siap. Inilah jawapannya, tapi tak masuk dalam tu Sini je itu saja. Yang double tick tu tak padam tak apa sebab dia dah bertindih dengan tanda kita buat lorekan tu kan. Tu tak dikira sebagai salah. Betul. Yang tick lain-lain tu kita padam. Okey? Selesai
Biasa ni satu markah lah ni. Ni satu markah Kalau setakat dia simple macam ni, biasanya satu markah. Okey. Kalau dia ada berangkai macam ni, ada kurungan, 2 markah. Total 3 markah. Okey, soalan B pula. X. Okey, yang ini oleh kerana dia kurungan, kita buat kurungan dulu lebih afdal lah. Kita buat kurungan dulu. Okey. Kita buat dulu Y kesatuan Z. Kita buat Y terlebih dahulu. Tanda kawasan bagi Y 1 2. Okey. Tanda kawasan bagi Z. Jangan lupa ni adalah kesatuan. Tanda kawasan bagi Z 1 2. Yang ni patutnya ada kan? Saya padam. Betul tak? Sebabnya kesatuan. Dah jumpa dah. Dah ada, tak payahlah. Jadi, tanda tu je. Saya ulang balik Z. Ni kan kesatuan. Kesatuan. Dah jumpa tik. Dah jumpa, tak ada tanda dah. Kita buat Z. Z sepatutnya sini, sini, sini. Oleh kerana itu dah ada kesatuan, maka ni dah ada, tak payah buat lagi lah. Sekali saja. Boleh Maka itu adalah kawasan bagi Z. Okey, sekarang kita nak buat gabungan bersilang dengan X prime. X prime mana? Adalah ni X, besar kan? Besar ni kan X. So yang prime di luar lah. Inilah. Dah siap. Selesai. Itu sahaja. So dapat 2 markah. Boleh So dia bukan wajib guna cara ni bukan wajib, jangan salah faham. Siapa rasa dia nak tahan setia pada garis keadaan nombor, silakan. Okey saja. Dia tak ada istilah wajib nak ikut. Saya bagi pilihan saja. Kalau rasa ni mudah, buatlah. Tapi kalau nak cara saya ni, kena ingat tadi benda tadilah. Undang-undang tadi ni. Nak guna cara saya ni kena hafal yang ni, kena ingat step ni. Mana kau hilang tadi? Okey, ni. Kalau hafal yang ni, boleh buat lah. Kalau tak hafal, tak payahlah. Buatlah nombor tu. Okey kalau rasa nak yakin, Ustaz, saya rasa saya nak guna nombor. Gunalah. Okey lah, tak masalah. Okey? Baiklah, kita berhenti dulu setakat ini. Kita akan sambung pada sesi yang akan datang, pada topik yang berikutnya. Jadi, terima kasih untuk kehadiran pada malam ini dan jumpa lagi, insyaAllah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. See you. Okey, sama-sama.